Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutorial kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana guru kelas nak menyimak enrolment kelas masing-masing. Okey, login masuk dalam ID.me masing-masing, klik pengurusan institusi. Okey, paparan dekat sini anda sebagai guru kelas. Cikgu tengok kat sini guru kelas ya. Kat atas ni ada peranan guru kelas. Okey, kemudian cikgu pergi kat menu sebelah kurikulum koko ni apa semua ni. Cikgu klik pengurusan kelas, kelas saya. Okey, ni kelas cikgu lah akan tertera paparan dekat sini. Jadi cikgu boleh semak berapa orang jumlah murid kelas cikgu. Cikgu just klik dekat bilangan ni, bilangan murid. Okey, klik dekat situ akan keluarlah. Cikgu papar dalam 50 orang. Lepas tu cikgu akan nampak list nama kelas cikgu. Kalau murid tak cukup ataupun murid tak ada dalam senarai, cikgu kena maklumkan dekat admin lah. Okey, itu sahaja untuk tutorial kali ini. Semoga dapat membantu mudahkan urusan kerja buat cikgu semua. Sekian, terima kasih.